Apa makna ujian? Bahasa Melayu Arab, bala. Apa makna musibah? Perkara yang tak elok yang menimpa ke atas orang beriman. Balik ke takrif semula. Apa makna ujian? Bala. Bala tu Allah uji. Faham lagi? Uji kerana Allah suka. Ya, kalau orang beriman Allah uji, bala itu makna suka. Dan kalau orang kafir, bala tu kerana Allah murka. Dan Allah uji dengan apa? Allah uji dengan benda yang manusia suka, dengan manusia tak suka. Benda yang manusia suka, nama apa? Nikmat. Benda yang manusia tak suka, nama apa? Musibah. Apa makna musibah? Ma asabal mu'min minal azab. Perkara yang menimpa orang beriman yang orang tak suka. Contoh, keluar daripada masjid lagi, hilang selipar. Orang tak suka. Musibah. Orang puan nak tengok periuk masuk kedai lagi, salah pegang periuk panas. Gelembung tangan panasan. Musibah. Faham lagi? Beza. Lain-lain. Ujiannya Allah uji. Ujian daripada Allah. Contoh ujian mana? Allah uji dengan musibah. Allah uji dengan sihat. Dia manusia ni ada duanya. Benda yang kita suka, benda kita tak suka. Okey, kalau berniaga, kita suka rugi ke untung? Untung. Untung tu kita suka. Nikmat. Rugi kita suka tak? Musibah. Habis modal 300,000 dia kata rugi berniaga. Musibah. Jadi manusia mana? Ada kadang Allah uji dengan untung, uji dengan nikmat. Ada kadang Allah uji dengan rugi, uji dengan musibah. Faham tak lagi? Jawab apa Tuhan uji orang beriman? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak test kamu, hak mana terbaik dapat imtiaz, lulus cemerlang. Faham tak lagi? Jadi datangnya banjir, tergelam rumah terbakar, hangus rumah. Itu semua manusia tidak suka. Dihanguskan rumah Tok Imam kerana Allah nak naikkan martabat iman. Dihanguskan rumah Badri kerana Allah murka kepada dia. Itu ya beza. Faham lagi? Benda yang sama.